Assalamualaikum. Hari ini saya ingin buat perkongsian berkenaan portal anamuslimplus.com. Ini adalah paparan untuk cipta akaun baru. Untuk student pelajar. Full name ni kena letak nama sebenar murid lah. Username. Sekiranya nama tu masih belum digunakan, ia akan berwarna hijau lah kotaknya, dan jika telah digunakan dia berwarna merah. Pada bahagian ini pilih tarikh lahir untuk penetapan tahun subjek nanti. Pilih gender. Untuk alamat email. Untuk alamat email ni pastikan alamat email yang aktif ya. So saya sarankan guna alamat email ibu bapa, tapi sekiranya ada 2-3 orang anak, perlu alamat email yang berbeza lah di sini. Boleh juga gunakan alamat delima anak-anak ya, tapi pastikan alamat delima anak-anak tu boleh diakses. Satu akaun, satu email. Untuk password ni perlu create password yang mudah diingat atau catat sahaja di mana-mana ruangan catatan. Kemudian sign up as student. Di sinilah tadi fungsi email. Kalau masukkan email ibu bapa, terus pergi pada kotak, pergi pada Gmail ibu bapa lah. Atau kalau kita isi email derima murid, pastikan email delima murid tu boleh diakses lah. Sebab untuk login akaun ni memerlukan verifikasi email. So di sini kita kena sahkan email. Tekan dekat bahagian sahkan alamat email. Kemudian akan kembali ke paparan Ana Muslim Plus. Dan di sini boleh masukkan email yang kita daftarkan tadi beserta password lah. Jadi untuk masuk laman web anamuslimplus.com perlu ingat alamat email dan password yang didaftarkan. Saya cuba akses guna username, tak berjaya, tapi saya cuba guna email, berjaya. Pilih penggambaran anda hari ini. Dekat sini ada 3 bahagian, e-buku, ulang kaji dan permainan. Tapi untuk permainan masih belum dibuka. Adik-adik boleh explore setiap bahagian yang dah dibuka ni. Saya klik pada ulang kaji terlebih dahulu. Kita tengok apa yang ada pada bahagian ulang kaji. Dekat sini ada beberapa mata pelajaran yang tersenarai. Jadi sekiranya kita berminat untuk mengulang kaji mata pelajaran bahasa Melayu, kita kena daftar dahulu. Jadi setiap subjek boleh didaftarkan. Apabila dah daftar, akan keluarlah tajuk-tajuk. Ada nota, ada peperiksaan, ada kertas soalan yang boleh dicuba. Jadi kalau nak daftar banyak subjek, jadi boleh pilihlah dekat sini. Boleh scroll ke bawah dan berminat, terus tekan daftar. Ini untuk bahagian ulang kaji. Untuk atas tu ada pembelajaran saya. Pembelajaran saya ni tersenarai lah subjek yang kita pilih tadi, yang kita daftar tadi. Untuk setiap subjek ada berapa bahagian, boleh siapkan peratus dia. Dan ada ruangan pencapaian. Maksudnya apabila siap dekat pada setiap subjek tu, akan keluar pencapaian murid lah. So untuk seterusnya kita ada e-buku. E-buku ni adalah ruangan bacaan digital. Boleh pilih mana-mana genre yang ada. Boleh scroll ke bawah dan seterusnya. Itu sahaja perkongsian saya mengenai anamuslimplus.com. Sekian, terima kasih.